1998, orang yang turun berhimpun tu kena tipu. Sebab sebenarnya bukan untuk batang tubuh Anwar Ibrahim, tapi untuk batang Anwar. Tapi kita berhimpun ini memang betul-betul untuk batang tubuh Yusuf Rota yang hampir-hampir dipunaikan oleh Anwar Ibrahim. Hari ini berlangsungnya proses Mahkamah Rayuan yang mana kes permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM Act, kan, minta untuk penangguhan. Dia minta tangguh. But this is Anwar Ibrahim. Dia memang kerja dia daripada dulu. Waktu kes liwat Sepo dulu, 115 kali penangguhan. Jadi memang kerja dia ni, dia akan minta tangguh lah. Selagi mana dia boleh tangguh, dia akan tangguh dan terus tangguh. This is Anwar Ibrahim. Jadi, tempoh hari dia minta gagal, Mahkamah Tinggi putuskan dalam kes Yusuf Rota, perbicaraan diteruskan pada 16 hari bulan Jun ini. Malangnya, peguam dia filekan ke Mahkamah Rayuan dan hari ini 10 bulan Mahkamah Rayuan memutuskan secara online dengan Tuan Rafiq, dengan peguam Anwar ni dan juga yang Arif Hakim. 3 orang, Mahkamah Rayuan 3 orang. Penangguhan dibenarkan. Alasan untuk dibenarkan penangguhan ini untuk kes permohonan Anwar untuk meminta kekebalan imuniti ni berjalan di Mahkamah Persekutuan. Jadi bukan Anwar menang. Dia bukan menang tau. Dia bukan kes ni tak habis tak. Kes ni tak habis. Saya nak explain ni sebab ada laporan berita kata Anwar win. Dia bukan menang. Dia bukan menang. Cuma dia berjaya dapatkan penangguhan. Faham tak? Dia bukan menang. Kes ni tak habis lagi. Kes saman Yusuf Rota kata Anwar Ibrahim terus berjalan. Cuma ditangguhkan. Yang mana sepatutnya perbicaraan pada 16 hari bulan Juni terpaksa tangguh sekejap. Tangguh sehingga 21 Julai. Untuk menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan. Sama ada Mahkamah Persekutuan memutuskan Anwar Ibrahim ada kekebalan ataupun tidak. So kalau besok Mahkamah Persekutuan kata Anwar ni ada kekebalan, dia lebih besar kuasa dia, dapatlah apa yang Anwar minta tu. Dia nak suruh tangguh sampai dia pencen ke, dia nak strike keluar apa pertuduhan apa saman sivil ke. Tapi anda kata Mahkamah Persekutuan memutuskan Anwar Ibrahim tidak ada imuniti. Kekebalan ditolak, tak ada. Bermakna mahkamah akan menetapkan pula tarikh baru perbicaraan. Yang bila? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi dalam kes hari ini adalah penangguhan. Dapat? Penangguhan. So apa pihak Yusuf Rota buat? Ya, Yusuf Rota melalui Tuan Rafiq mungkin boleh bantah, mungkin boleh filekan pula keputusan Mahkamah Rayuan hari ini. Tapi saya tak pasti, itu kita serah kepada peguam lah. Sebab kita perbicaraan ni, kita nak gini je. Kita nak dengar. Saya yang beria-ria pasal 16 hari bulan ni, sebab saya nak tahu. Betul tak? Kita nak tahu apa benda cerita ni. Kita dah baca dah. SD tu kita dah baca. Tapi tak puas. Nak dengar Yusuf Rota bercakap juga. Jadi sebab itulah kenapa seluruh rakyat Malaysia hari ni, yang kita nak sangat perbicaraan ni adalah nak tahu cerita sebenar. Nak tahu kisah macam mana Anwar Ibrahim ambil Yusuf Rota bekerja. Macam mana dia bagi telefon dia kat Yusuf Rota. Macam mana dia mengayat. Macam mana SMS berbaur. Mengayat jantan yang Anwar hantar pada Yusuf Rota. Macam mana dia datang. Semua ni kita nak tahu. Kau nak tahu tak? Itu yang sebabnya kita nak perbicaraan ni berjalan. Tapi, kita dah agak kan. This is Anwar Ibrahim. Dia takut. Sebab tu Tuan Mahathir bagi tahu. Kalau tak salah, kenapa nak minta imuniti? Cuba kita fikir. Kalau tak salah, kenapa nak minta imuniti? Kenapa nak minta kekebalan? Sebab salah lah. Sebab dia buat. Dan apa yang kita nak heran bila dengan Anwar Ibrahim ni boleh buat ni? Sebab dia ada rekod. Rekod banduan jenayah liwat. Bukan sekali, 2 kali. 97 sekali, 2015 sekali masuk penjara tu. Dah ada rekod dah. Jadi kalau tambah lagi satu yang saman sivil ini, kita dah tahu dah ini memang habit dia. Perangai dia ni. Pengamal homoseksual ni. Jadi tak ada apa yang kita nak heran. Cuma, kita nakkan keadilan. Betul? Kita nakkan keadilan. Kita nak mahkamah yang adil. Perbicaraan yang adil. Dan keadilan untuk Yusuf Rota tu sendiri. Betul tak? Kita nak keadilan. Bukan pasal kita nak sokong keadilan. Bukan. Keadilan untuk mangsa ni. Sebab apa? Hari ni, Anwar Ibrahim berjaya dapat penangguhan. Seronok. Walanon. Wah, tengok. Anwar berjaya dapat penangguhan. Lepas tu dia spin. Anwar menang. Guys, Yusuf Rota, kerana dia lawan Anwar Ibrahim, hari ni dia dalam penjara 10 bulan dah. Kerana apa? Kerana tiba-tiba polis tangkap dia. Dalam kereta dia ada dadah dengan senjata api. Tiba-tiba. Budak ni tak pernah ada rekod jenayah. Urine test pun negatif. Tak pernah dengar lah mana-mana tokan petik nama dia. Tak ada.
Tahu-tahu je, kena tangkap ada dadah dengan 2 pucuk pistol ni. Walaupun pistol tiruan lah, 2 pucuk. Pelik kan? Pelik. Kenapa macam tu sekali? Sebab diinaya, dizalimi oleh siapa? Oleh pihak yang nak dia ni mental, dia ni gila supaya dia tak boleh bagi keterangan dalam kes saman sivil ni. Dan Yusuf Rota namakan Anwar Ibrahim dan Farhas Wafah Sabado. Ini bukan fitnah dalam mahkamah. Malah sebelum tu pun Yusuf Rota buat laporan polis. Dia bagi tahu. Dalam SDD pun dia bagi tahu. Hari ni dia dalam penjara Sungai Buloh. Jadi kalau ada yang kata, oh Anwar menang, kau boleh lari mana? Kau rasa kau boleh lari mana ni? Kau boleh terlepas ke? Tak terlepas. Jadi ini ketakutan Anwar Ibrahim. Oh, Walanon kata Anwar hari ni menang. Saya nak bagi tahu kat korang. Anwar ni, dia takut dengan 2 tarikh. 16 hari bulan, dia berjaya tangguh. Satu lagi bila? 12 hari bulan Jun ni. Hari Khamis ni. Khamis ni pagi, keputusan mahkamah sama ada Yusuf Rota dibebaskan, dilepaskan ataupun perlu membela diri. Dalam kes pertuduhan memiliki dadah dan senjata api. Anwar dalam ketakutan. Sebab apa dia takut? Sebab bila Yusuf Rota keluar, 10 bulan yang dia naya ni duduk dalam penjara Sungai Buloh ni, sia-sia. Bermakna apa? Dia orang punya plan torture mental Yusuf Rota. Dia orang punya plan supaya Yusuf Rota ni koyak. Dia orang punya plan Yusuf Rota ni mengalah. Tarik balik saman. Jadi gila. Tak betul. Budak muda 10 bulan dalam penjara ni. Kali Allah lindung dah. Allah jaga dia dah pula. Walaupun makan nasi dengan kentang dengan kuah, dia tak mental, dia tak gila, dia sharp, dia confident, tak tarik saman, teruskan. Dia lawan, tetap lawan. 10 bulan. Dia keluar, andai kata kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala 12 hari bulan ni, dia dibebaskan dan dia dilepaskan. Korang rasa? Korang rasa? Fikirlah saya cakap ni. Tambah dia takut apa? Dia takut dengan kita. Dia takut dengan kita. Korang komen sikit dah kena padam. Sekarang ni kalau korang up VTT pasal Yusuf Rota, kena padam tak? Korang up pasal VTT Yusuf Rota, kena delete tak? Saya tanya korang. Banyaklah yang lapor lah, pun ada lah. Pasal Yusuf Rota, tiba-tiba kena padam. Salah apa? Budak tu bukan orang politik. Dia bukan PAS ke, Bersatu ke. Dia bukan Tuan Mahathir ke. Bukan Sir Azri ke. Bukan Cikgu Bat ke. Kenapa sampai pihak MCMC arahkan TikTok untuk padam konten-konten berkaitan Yusuf Rota? Cuba kita fikir sama-sama. Saya cakap ni cuba kita fikir sama-sama. Apa yang dia orang takut sangat ni? Yusuf Rota je kot. Engkau dah nanya budak tu 10 bulan dalam penjara. Yang hari ni engkau takut sangat sampai VTT semua engkau padam ni kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab Anwar tak nak kita ni rakyat bersama dengan Yusuf Rota. Sebab sebelum ini orang tak peduli pasal Yusuf Rota, betul? Orang tak peduli pun. Korang lah. Tak apalah. Siapa? Tak tahulah. Hari ni, gelombang tu makin hari makin ramai rakyat yang bersimpati dengan Yusuf Rota. Hari ni, makin hari makin ramai orang yang tahu cerita ni. Hari ni, makin hari makin ramai orang nak bersama dengan Yusuf Rota. Dan sebab itulah dia tengah ketakutan menjelang 12 hari bulan ini. Dia takut. Dia takut strategi yang selama ni dia guna, bawa orang turun, berhimpun, akhirnya makan diri balik. Sebab itu 12 hari bulan ni penting. Bukan penting untuk Yusuf Rota je. Penting untuk kita. Untuk turun 12 hari bulan ni, tunjuk kepada Anwar Ibrahim. Nah, hari ni kita orang berhimpun, ini demi keadilan yang sebenar. Bukan macam kau Anwar Ibrahim. Engkau penipu, pembohong. Hari ni rakyat turun mahkamah ni bersolidariti untuk Yusuf Rota, mangsa kezaliman. Nak tunjuk kepada engkau Anwar, rakyat dengan siapa? Kod, babe, kod dia. Takut. Saya bukan nak cerita kosong-kosong. Saya ajak korang fikirlah. Korang tak payah percaya kan kau cakap, alah, si Azri ni. Dia nak suruh orang turun, dia cerita gempak-gempak, gegar-gegar. Cuba korang ingat balik. Anwar Ibrahim ni datang lagi pada mana PKR ni? Daripada jalanan. Dia sih bagi tahu PKR ni parti derita, parti dari jalanan. Betul? Kenapa parti daripada jalanan? Sebab dia orang berhimpun, berkumpul, merusuh. Tapi kita ni tak berhimpun, tak merusuh. Kita tak merusuh. Kita berhimpun secara aman. Pergi mahkamah demi keadilan batang tubuh Yusuf Rota. 1997-98 dulu, dia buat reformasi. 1998 dulu, reformasi. Dia tipu habis dengan penyokong PAS lah. Semua orang dia tipu. Berguling-guling demi batang tubuh Anwar Ibrahim. 1998. Hari ni, kita turun mahkamah demi batang tubuh
Yusof Rota. 1998. Orang yang turun berhimpun tu kena tipu. Sebab sebenarnya bukan untuk batang tubuh Anwar Ibrahim, tapi untuk batang Anwar. Tapi kita berhimpun ini memang betul-betul untuk batang tubuh Yusof Rota yang hampir-hampir dipunaikan oleh Anwar Ibrahim. Sebab itulah dia dalam ketakutan ni. Saya cakap dia takut, dia takut. Korang mungkin tak perasan. Selain daripada kes Saman ini, selain daripada Yusof Rota nak bebas 12 bulan ini, konflik dalam PKR ni tengah teruk. Diorang tengah bergaduh. Pergaduhan ni teruk. Ini geng Simpson. Geng Rafizi, geng Simpson. Diorang buat profil semua, profil pakai AI. Sekarang kan dah boleh. Pakai AI, buat Simpson. Sekarang ini. Diorang tukar sekarang ni geng. Malah, semalam, 2 hari lepas, MC. Anjing lah, macam biasa lah. Pergi tahan budak hero, budak Rafizi. Rafizi buat statement. Sekarang ni makin kecoh. Dan saya dapat info tadi daripada geng hero, dia ni geng hero PKR. Dia bagi tahu, diorang dimaklumkan oleh Rafizi, diorang akan ditekan gila-gila oleh MC. Polis tak terlibat. Sekarang ni polis tak terlibat. Polis semua tengah cari duit lah sekarang ni untuk Anwar kan. Sebab tu AMLA, paling korup AMLA lah. Kan? Kalau tak adalah Datuk Hasbullah tu boleh senang lenang. Korup itulah korup terbesar dalam PDRM sekarang. Jadi sekarang ni, diorang sekarang ni gunakan MC untuk tekan penyokong Rafizi. Tengah gaduh besar. Dan diorang pula tekan Anwar Ibrahim. So Anwar ni sekarang dalam ketakutan. Semua penjuru ni. Tapi paling dia takut dengan siapa? Paling dia takut dengan siapa kan? Dia report lah. Memang kita nak bagi report pun sebab daripada tadi shadow kan. Guys, dia orang tengah ketakutan. Saya tak tahulah kalau ada orang kata, tak ada pun. Tengok kuat je Anwar Ibrahim. Tak ada apa pun. Kau biar betul. Kalau korang kata Anwar tak takut, naga aku lawan. Ini kan pula cicak mengarung. Dia tengah takut. Tapi yang dia paling takut dengan siapa yang sebenarnya? Yang dia paling takut dengan siapa yang sebenarnya? Pada siapa? Dengan siapa guys? Yang dia paling takut ni? Dia tak takut dengan Kak Wan. Kau biar betul dia takut dengan Kak Wan. Dengan Yusof Rota? Ya, dia takut. Tapi yang dia paling takut? Tak. Bukan dengan Tun. Yang dia paling takut dengan siapa? Tuhan. Mana Anwar ada Tuhan? Kau biar betul. Mana Anwar ada Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Anwar tu takut dengan Tuhan. Kalau takut dengan Tuhan, dia tak balul lubang tahi lah. Kalau dia takut dengan Tuhan, dia tak balul lah lubang kunyit. Kau ni, janganlah macam tu. Anwar takut dengan Tuhan. Kau, aku geram berbulu je. Dia tak takut dengan Tuhan. Ya, Anwar takut dengan rakyat. Dia takut dengan kita, rakyat. Dia takut bila kita turun, bila kita keluar, kita tunjuk. Ini yang dia takut. Dia takut dengan, boleh? Aduh, ini aircon baru dah. Ketimbang dah. Nama pun ketimbang dah. Apalah.